Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk buat topi baby yang paling mudah. Saya akan gunakan benang Minland Mo Mix yang satu buku dia berat lebih kurang dalam 25 gram. Dan saya akan gunakan hook jarum mengait jenama tulip saiz 7. Mula-mula kita akan keluarkan benang daripada buku. Bila keluarkan benang, saya suka keluarkan dari dalam. Macam ni sebab bila dengan cara keluarkan dari dalam, kita boleh kekalkan dia punya label. Just in case next time kita nak beli label ni lagi. So, label ni akan stay kat sini. Lagi satu, bila keluarkan dari dalam juga, bila kita mengait, dia tak akan tergolek sebab kita terus tarik dari dalam. Mula-mula kita akan buat 4 tali air. Satu, dua, tiga, 4. Dan kita akan buat form satu gelung dengan cara masukkan jarum ke dalam tali air yang pertama. Dan yang pertama ni kita masukkan jarum, keluarkan benang dan tekan bawah ni supaya senang. Tarik ke dalam macam ni, matikan dia. So, kita akan dapat satu gelung. Tengah tu ada satu lubang kan. Lubang gelung tu. Dalam gelung ni, kita akan masukkan 6 single crochet. Cara dia, masukkan jarum. Keluarkan benang. Supaya kita ada 2 di sini. Dan kita lalukan benang pada kedua-dua. Sekali. So, kita akan ulang sebanyak 5 kali lagi supaya kita dapat 6 single crochet. 3, 4, 5, 6. Okey. Dah dapat yang ke-6. Kita akan terus ke ini adalah round pertama. So daripada sini kita akan terus ke round kedua. Untuk ke round kedua kita tak akan matikan apa-apa. Kita akan terus mengait dalam bentuk spiral macam ni. So, permulaan row tu kita kena tanda dengan something. Selalunya kita akan tanda dengan benang yang berlainan warna supaya kita senang nampak. Tapi bagi saya lebih gunakan, saya selalu gunakan echo ni sebagai tanda. Macam mana saya buat, saya akan bawakan echo ni ke atas. Dan terus buat single crochet lagi di dalam single crochet pertama tadi. Buat 2 kali. So untuk round seterusnya, di dalam setiap single crochet round pertama tadi, kita akan buat 2 single crochet. Sehingga kita sampai di tempat yang kita tanda tadi. So, kita tahu kita dah berada pada single crochet yang terakhir round pertama tadi. Sepatutnya bila kita buat macam ni, kita akan dapat 12 single crochet. Sebab setiap satu single crochet ada 2 kan. So, kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, cukup. Make sure memang 12. Sebab kalau kita tersilap, kira bentuk dia akan lari sikit lah. So, kita akan masuk ke round ketiga pula. Sama, saya akan ambil echo tadi. Saya akan letak atas benang. Putar macam ni. So, benang tu akan dia berada di atas macam ni kan. Untuk round ketiga, saya akan masukkan
2 single crochet, 1 single crochet, 2, 1, 2, 1, 2, 1 berselang-seli. So, untuk yang pertama kita start dengan 2 dulu. Kita masukkan 2. 1, 2. So, sebelah dia akan jadi 1. Next akan jadi 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 balik, 2, 1, 2, dan dia akan habiskan dengan 1.